Okey, Assalamualaikum. Ini ada satu jam Coros Nomad. Ini jam khas untuk kaki pancing ataupun pemancing. Okey, aku minat beli jam ni sebab mula nak belilah jenama, ada satu jenama G tu. Bila aku tengok, dia tak sekomplit lah macam jam ni lah. Jam ni memang sangat-sangat komplit lah bagi aku, pasal aku pemancing kan. Lebih-lebih lagi kayak fishing dan juga boating kan. Jam ni khas untuk orang boating ataupun berkayak fishing. Okey, ini dalaman ni kat sini kita akan dapat satu jam watch besar lah, warna hijau. Dapat tali, dalam ni pun ada tali dia. Ni dia punya charger lah. Ni charger dia, ni kitchen. Kitchen, kalau tak silap aku, ni kitchen untuk charger. Simpan dia, so boleh bawa di mana-mana saja berada lah. So itu sahaja dia punya dalam yang ada. Wire maksud dia ni dipakai USB-C lah. USB-C normal way type C. Dia ada bagi yang ni, dia punya ni lah, stiker Coros. Ni buku. Kalau korang baca ni boleh khatam lah. Atas ni je dah ada map. Dia ada speaker dan dia ada mic. Dalam dia ni dah terbina 32GB memori. Okay, ni nak charge macam ni lah. Paling best untuk jam Coros Nomad ni adalah untuk kaki pancing. Tengok ni, sini ada kayak fishing, boat fly fishing, shore fishing, shore fly fishing. Okay, yang ni kayak fishing memang sesuai sangat untuk aku ni. Fishing, okay, ni untuk IB lah boat fishing memang best lah jam ni. Kita tengok dia ada navigation, shortcut. Okay, contoh aku tekan dekat navigation apa yang ada kat dalam ni adalah ni aku dah setkan tadi dekat Pulau Upih ataupun kat sini lah. So first kali aku set kat Pulau Upih lah. Untuk aku pilih yang Pulau Upih punya. Tunjukkan jarak daripada rumah aku ni nak ke Pulau Upih. Kat sini juga kita ada voice pin, ada pin dan ada cache. Contoh itu kalau kita dapat ikan, berapa banyak ikan kita dapat kat situ. Okay, so macam ni contoh itu kalau kita dapat, kita boleh location lock. Kita lock location tu. Contoh dia dah lock tempat tu. So nanti kalau aku nak cek ikan tu kat situ, kau boleh terus pergi je kat situ exit lock location pun ada, keluar balik kan. Ikan berapa banyak kita dapat dan kita save. Okay, macam ni tu kita boleh zoom, kita boleh jauhkan. Ni map memang best lah. So dia boleh tengok tekanan darah kita masa kita mancing tu, tengah dapat ikan macam mana tinggi ke tak kan. Okay, finish.